Assalamualaikum. Hai, Ramadan Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar hari ini? Okey, so hari ini kita telah melalui fasa 2 Ramadan. Okey, so hari ini kita telah berpuasa ataupun sedang berpuasa untuk hari kedua dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. So saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, okey, sihat sejahtera untuk melalui satu hari Ramadan hari ini, satu hari berpuasa pada hari ini, insya-Allah, dan juga untuk hari-hari seterusnya. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsikan untuk segmen terapi relaksasi bersama kaunselor. Okey, slot chill Ramadan untuk siri 1 ini. Okey, saya akan kongsikan tips berdamai dengan gaya berpuasa si kecil. Okey, jadi saya pasti ada di antara kita ni yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, okey, sama ada berada di umur sekolah rendah ataupun tadika, kan? Okey, jadi sekarang ni kita sedang menghadapi bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi mungkin ada di antara anak tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang di peringkat tadika, kan, yang sedang mencuba untuk berpuasa, kan. Okey, baru first time berpuasa. Bukannya anak-anak di tadika saja, puan-puan, kan. Anak-anak yang di peringkat sekolah rendah, okey, darjah 1, darjah 2, kan, darjah 3, kan. Okey, 3 tahun awal, 3 tahun pertama di sekolah rendah, juga mungkin masih ada yang baru first time untuk berpuasa, kan. Okey, so hari ini saya nak kongsikan tips kita sebagai ibu bapa ni, bagaimana kita nak menghadapi ataupun membimbing anak-anak kecil kita ni untuk berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mungkin tak sama gaya bagaimana mak bapak kita didik kita dulu, kan, dengan bagaimana kita nak didik anak-anak kita dalam keadaan cabaran zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Okey, cabaran macam mana? Cabaran media sosial, pengaruh-pengaruh yang boleh didapati daripada media sosial, pengaruh kawan-kawan, okey, pengaruh macam-macam pengaruh lah yang kita boleh lihat sekarang, okey, dalam zaman sekarang, zaman milenial atau zaman digital ni, kan. Okey, so masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah beberapa tips, saya pun kongsikan tips ini berdasarkan pengalaman saya juga. Okey, membimbing atau mendidik anak-anak saya semasa mereka masih kecil dulu. Okey, anak-anak saya semua dah besar, okey, dah belajar di peringkat universiti, di peringkat menengah, tapi semasa mereka kecil dahulu di tadika dan di sekolah rendah, okey, adalah beberapa cara, okey, saya dan suami saya berdepan cabaran untuk membimbing mereka ni, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, okey, sebagai ibu bapa, kita perlulah memberi ruang, okey, kepada anak-anak kita untuk cuba berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan, So kita perlu berikan sokongan, okey, dan panduan kepada mereka. Okey, kita walaupun anak kita berada di peringkat tadika atau even darjah 1 ke, misalnya kata, kita jangan tahan mereka untuk mereka berpuasa. Okey, sebab di sekolah dia orang dah belajar, kan. Okey, berpuasa tu wajib bagi muslim dan sebagainya, apa niat puasa dan sebagainya, apa yang kita tak boleh buat sepanjang kita berpuasa, kan. Jadi mereka dah belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila datangnya bulan Ramadan itu, kita perlu beri ruang kepada anak-anak ni untuk mencuba. Okey, untuk mencuba. Okey, so kita jangan sekat semangat mereka untuk mencuba berpuasa tu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey, boleh? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan mesti boleh punya. Alright. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ibu bapa, kita perlu bersifat terbuka. Okey, kita perlu bersifat terbuka. Yang tadi saya katakan, kita perlu beri ruang kepada anak-anak kita untuk mereka cuba berpuasa. Okey, so anak-anak di peringkat tadika ataupun sekolah rendah ni, kita perlu mereka akan cuba, okey, boleh tak aku puasa, okey, boleh tak aku bersahur. Bila dah bersahur, sahur kena bangun pagi, kan, awal pagi untuk bersahur. Lepas tu siang pula dia tak boleh makan, kan. Jadi maknanya boleh tak dia cuba, okey, bagi dia percubaan dulu, kan. Bagi anak-anak yang masih kecil. Okey, yang kedua tadi saya kata kena bersifat terbuka. So kita pun open our mind, open our soul. Okey, mungkin kita beri panduan kepada anak kita, okey, kakak, abang, okey, Ali, Siti, contohlah, kan, namanya. Okey,
cuba dulu puasa, tahan sampai pukul berapa. Okey, kita cuba dulu puasa sampai tengah hari. Kalau kakak, abang tahan sampai tengah hari, alhamdulillah. Kan, tapi jangan paksa tuan-tuan dan puan-puan. Kan, kita perlu bagi motivation kepada dia. Jangan paksa. Okey, cuba dulu sampai pukul 10, tengok dia dah tahan. Okey, cuba lagi sampai tengah hari, kan. Sampai pukul 12, sampai zuhur contohnya. Kita bagi tempoh. Okey, tengok pula di zuhur tu. Okey ke tak keadaan? Okey, bagi anak yang masih first time berpuasa ni kan. Keadaan okey tak sampai zuhur tu? Kalau tengok macam dia dah melepet, teruk sangat, kan? Pucat lesi macam nak pengsan ke, misal kata. Jadi kita tanya khabar dia. Okey, abang rasa abang okey tak nak teruskan? Okey, kalau abang rasa tak okey nak teruskan, okey, abang rasa nak minum air, nak terpaksa nak buka puasa, okey, tak apa, tak ada masalah. Anak-anak yang masih belum balik ni dia tak wajib tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita boleh beri ruang dia mencuba, kan. So nama pun mencuba. Jadi kalau kita tengok keadaan anak kita tu tidak mengizinkan untuk dia meneruskan puasa dia, kan, dalam tempoh seminggu ni, setiap hari tu kita observe lah. Jadi kita jangan strict sangat, jangan marah dia. Okay. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang marah, kan, apa ni, kan kita berpuasa tu kan kita dilarang makan, tak boleh makan minum, tak boleh. Kita marah dia pula. Jadi bila kita marah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita tidak akan belajar sesuatu. Sebab anak-anak kita akan ada satu pandangan ataupun satu persepsi penerimaan negatif terhadap berpuasa itu sendiri. Jadi kita nak anak-anak kita enjoy berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentu kita nak anak-anak kita memahami apakah manfaat dan hikmah berpuasa. Jadi jangan marah-marah tuan-tuan dan puan-puan, instead kita perlu bersifat terbuka, memberi ruang untuk mereka mencuba. Okey, so kita tengok keadaan anak-anak tu macam mana, kan. Saya teringatlah masa anak-anak saya masih kecil, terutama yang bongsu, kan. Okey, waktu tadika biasalah puasa yang yuk, kan. Okey, waktu sekolah rendah, okey, darjah 1, kan, macam tu, darjah 2, kan. Okey, so anak-anak sekolah, anak-anak saya masa tu pagi sekolah biasalah, sekolah SK lah, sekolah biasa. Petang dia ada kafar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi pada peringkat awal saya asuh anak saya berpuasa. Jadi terutama darjah 1, darjah 2 tadi tu, kan. Okey, so tengah hari waktu nak sebelum nak pergi ke sekolah kafar tu, okey, jadi saya datang ke sekolah. Okey, suami datang ke sekolah, kami tunggu dalam kereta. Okey, kita dah plan dah dekat mana kita parking dan sebagainya. Jadi kita suruh anak datang ke kereta. Okey, jauh sikit lah daripada sekolah tu, kan, daripada pagar sekolah. Jadi anak pun masuk dalam kereta. So kita check. Okey, saya dan suami saya check. Okey, macam mana hari ni, kan, okey tak puasa, larat tak, masa minggu, terutama pada minggu pertama puasa tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tanya dia. Saya tanya, larat tak, okey tak, okey tak nak teruskan puasa hingga petang? Okey, ataupun rasa macam tak tahan sangat ke, kan, ada rasa sakit perut ke, sakit kepala ke, ada rasa nak muntah ke apa ke, kan. Jadi dekat situ saya dengan husband saya membuat check and balance. Okey, bila kita lihat apa feedback daripada anak lah pada masa tu, apa respon dia. Kalau dia kata dia okey, dia rasa dia boleh teruskan hingga petang habis sekolah, kan. Okey, so kita ons, walaupun pada masa tu saya dengan suami saya sediakan bekal, kan, just in case kalau anak tak larat, kan, ataupun dia ada simptom-simptom macam pucat ke, nak pingsan ke dan sebagainya, kan. Jadi kita sediakan makanan siap-siap. Kalau misal kata dia tak larat, okey, dia boleh berbuka pada masa tu. Itu cara saya dengan husband saya membimbing dan juga ajar macam mana nak start berpuasa ni. Kan kita nak minta dia cuba, kan. Okey. Tapi kalau saya dan husband saya tengok dia larat, dia boleh teruskan hingga ke petang. Okey, makanan tu kita tak buka lah. Itu sebagai backup je sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kan. Okey, jadi kita tengok kepada waktu tengah hari tu. Saya lah pada masa tu, saya dan husband saya tengok pada waktu tengah hari tu macam mana anak saya pada masa tu, kan. Okey, so kalau dia boleh teruskan, dia teruskanlah sampai petang. Kadang-kadang anak-anak ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dah habis sekolah petang balik rumah, masa tu dia punya tidur tu penat betul, kan. Jadi masa tu kita dah kesian, kan. Tapi kita jangan paksa dia. Kalau dia kata macam memang tak larat sangat,
okey, keadaan dia tu memang menggusarkan kita, okey, so kita open our mind. Okey, tak apalah. Okey, bagi pula kata-kata semangat. Yang ketiga, bagi pula kata-kata semangat. Maknanya, baguslah abang. Alhamdulillah abang dapat puasa sampai petang hari ni. Kan, contohlah kata masa tu pukul 5, lagi 2 jam nak buka puasa, kan. Okey, so teruskan bang, teruskan. Okey, puasa abang bagus, abang kuat hari ni, abang strong dapat puasa sampai pukul 5 ni, kan. Tapi kalau nampak pada masa tu nampak keadaan dia memang teruk sangat anak aku ni, kan. Dia pun kata tak larat lah, kan, mengusahkan, menyerisaukan kita ke apa ke. Abang okey ke? Abang rasa macam mana? Kan, kalau dia kata sakit lah dan sebagainya, whatever, nampak keadaan dia tu memang betul, nampak dia tak larat ke dan sebagainya, sakit perut ke apa ke, kan. Okey, kalau macam okey lah bang, tak apa. Kalau abang rasa tak larat, okey nah, minumlah air ni. Contoh kan. Sebab kita kan beri ruang kepada anak kita mencuba, tuan-tuan dan puan-puan. Mencuba. Kita tak cuba tu, percubaan ataupun mencuba sesuatu ni tak salah kalau kita bagi tempoh untuk dia rasa seronok dengan puasa dia, kan. Mungkin hari pertama kejayaan dia berpuasa sehingga tengah hari je. Okey, mungkin lepas tu hari kedua mungkin dia berpuasa hingga pukul 5 petang. Hari ketiga mungkin sehingga waktu buka puasa. Kan, baru dia dapat menjalani puasanya dengan berjaya. Okey, so itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kan. Okey, so ingat tips yang pertama tadi tu, beri ruang kepada anak-anak untuk mencuba. Okey, yang kedua, bersifat terbukalah dengan anak-anak. Okey, yang ketiga, berikan kata-kata semangat. Okey, you can do it abang, you can do it kakak, alhamdulillah. Okey, ibu nampak anak ibu ni strong sangat. Okey, so Allah sayang orang yang strong. Okey, macam anak ibu ni lah. Okey, sangat bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Bagi ucapan tahniah. Okay, bila dah buka puasa tu, tuan dan puan-puan, okey, dia dah habis 1 hari berpuasa, berikan ucapan tahniah. Okey, berikan ucapan congratulations, even berikan ucapan terima kasih. Okey, sebab berjaya jadi anak soleh untuk ibu. Okey, berjaya jadi anak solehah untuk ayah, contohnya. So berikan kata semangat. Okey. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, berikan reward. Anak-anak kecil ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita perlu memberi reward terhadap kejayaan dia pada apa yang dia buat. Okey, so mungkin bolehlah bagi semangat pada anak-anak. Okey, kalau abang, kalau kakak puasa penuh, okey, bulan Ramadan ni, okey, nanti hujung bulan Ramadan, okey, ibu ayah akan bagi RM30, RM1 untuk 1 hari berjaya berpuasa. Contohnya lah, kan. Tapi kalau kurang daripada tu, so ikutlah jumlah hari, berapa hari berpuasa, berapa hari berjaya berpuasa sampai rasa orang kata tercapai lah, kan. Hikmah betul-betul maksud berpuasa tu, okey, kita akan bagi 1 hari RM1, contoh, kan. So beri reward kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so reward ni maksud saya adalah kepada anak kecil lah, kan. Okey, yang dah remaja buat apa nak bagi reward tu, reward dalam bentuk lain lah, kan. Okey. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, okey, sebagai ibu bapa juga, kita ni perlulah memberi ataupun kongsikan apakah hikmah berpuasa kepada anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Apakah hikmah kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan daripada membuat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Okey, kita perlu juga inculcate the values, okey, kepada nilai-nilai murni, nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Bila kita menahan lapar ataupun tidak makan, okey, kita dilarang makan semasa berpuasa ni, sebenarnya kita cuba memahami, okey, keadaan-keadaan di mana orang susah, fakir miskin, okey, orang yang berjuang dengan kehidupan, contohnya di Palestin, okey, di Syria sana yang berdepan dengan isu peperangan dan sebagainya, kan, konflik negara dan sebagainya, sukar untuk mendapatkan makanan, minuman, contohnya, kan. Okey, jadi di situ kita cuba memahami, okey, ada saudara-saudara se-Islam kita ni yang terpaksa berdepan dengan kelaparan walaupun bukan di bulan Ramadan. Kan. Jadi di sini bila masuk Ramadan ini, kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kan. Jadi itu sebenarnya mengajar kita bagaimana untuk kita berjuang sebenarnya dengan diri kita sendiri, dengan kehidupan kita.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sendirilah sebagai orang psikologi ni menyarankan, okey, bila berbuka puasa tu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah orang kata didik dan inculcate the values kepada anak-anak kita, okey, makan yang bersederhana. Kita faham sekarang ni bila bulan Ramadan start kan, kita dah masuk ke bulan Ramadan ni, maka banyaklah pasar-pasar ataupun bazar-bazar Ramadan yang tumbuh, okey, yang ada, yang disediakan untuk kita membeli pelbagai juadah makanan di bazar Ramadan tu. Okey, kita tak salahkan bazar Ramadan tu, tapi kita perlu lihat ke dalam diri kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita yang kecil ni dia akan copycat apa yang kita buat. Jadi sebab itu kita perlu beri hikmah berpuasa, kita perlu bimbing dan didik anak-anak ni. Buka puasa tu bukannya kita nak makan semua benda. Okay. Sebab itu kita disunatkan makan kurma terlebih dahulu kan, bila berbuka puasa. Kan, jadi maknanya dekat situ kita makan sekadar yang perlu sahaja. Kita minum sekadar yang perlu sahaja bila berbuka puasa tu kan. Dan sepanjang hari kita berpuasa tu, kita perlulah kita rasakan bagaimana kita tahan lapar, bagaimana kita tahan dahaga. Begitu jugalah orang-orang yang mengalami kesusahan hidup dan sebagainya kan, mengalami pelbagai cabaran hidup. Bagaimana orang miskin, orang yang mengalami musibah dan sebagainya mengalami keadaan lapar dan dahaga tu, begitulah yang sedang kita lalui sekarang. Jadi kita berikan hikmah berpuasa itu kepada anak-anak kita supaya mereka faham tuan-tuan dan puan-puan dan dapat rasakan apa yang orang lain rasa. Okey, so dapat sesuatu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insya-Allah semoga yang baik itu datang dan diberikan untuk kita semua. Okey, so sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini tuan-tuan dan puan-puan, ambillah ruang dan peluang untuk menambah tabung pahala kita. Okey, untuk kita berinfak, memberi sumbangan kepada sesiapa sahaja yang kita rasa boleh diberikan sumbangan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, semakin banyak kita memberi sumbangan mengikut kemampuan kita, semakin banyaklah kebaikan yang Allah berikan untuk kita, insya-Allah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, jaga kesihatan, jaga emosi dan jaga mental kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.